Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan cikgu memperkenalkan diri cikgu. Cikgu merupakan Cikgu Siti Munirah binti Azizan daripada SMK Seri Mahawansa Jitra Kedah. Baik, pada hari ini cikgu akan mengajar tentang bab 9 garis lurus. Subtopik 9.1 garis lurus standard pembelajaran 9.11. Baik, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah persamaan Y sama dengan MX tambah C, kecerunan dan pintasan Y. Seterusnya membuat generalisasi tentang persamaan garis lurus. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, mari kita imbas kembali tajuk tingkatan 2, tajuk graf fungsi. Okey, masihkah anda ingat bentuk-bentuk graf yang ini, yang dipaparkan ini? Bagus. Okey. Mari kita sama-sama semak. Bentuk rajah pertama adalah graf linear, rajah kedua graf kuadratik, rajah ketiga graf kubik dan rajah yang keempat graf salingan. Okey. Tapi pada hari ini kita akan fokus kepada persamaan garis linear sahaja. Okey. Apakah itu persamaan garis lurus? Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah kecerunan garis dan C adalah pintasan Y. Apakah maksud kecerunan ataupun nilai M? Iaitu ukuran kecuraman atau kecondongan garis tersebut. Di sini cikgu paparkan ada 3 cara mencari kecerunan bagi garis lurus. Rajah yang pertama, kita menggunakan jarak menegak dan jarak mengufuk. Menggunakan formula M sama dengan jarak menegak bahagi jarak mengufuk. Rajah kedua menggunakan 2 koordinat pada graf, iaitu menggunakan formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Manakala rajah ketiga pula ialah menggunakan pintasan X dan pintasan Y. Di mana formula yang digunakan adalah negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana nilai kecerunan M mempengaruhi bentuk graf garis lurus. Bentuk yang pertama, jika kita memperoleh nilai M lebih besar daripada kosong, kita akan mendapat graf garis lurus yang mempunyai trend menaik. Rajah kedua, jika kita mendapat nilai M kurang daripada kosong, kita akan mendapat garis lurus yang mempunyai trend garis menurun. Seterusnya, sekiranya nilai M yang kita dapat adalah sifar, kita akan dapat garis mendata yang selari dengan paksi X. Persamaan garis ini adalah Y sama dengan H. Seterusnya, jika kita mendapat nilai M tidak tertakrif ataupun garis menegak dan selari dengan paksi Y, persamaan garis lurus ini adalah X sama dengan H. Apakah pula maksud pintasan Y ataupun nilai C? Pintasan Y ialah titik di mana garis memotong pada paksi Y. Berlaku apabila nilai X sama dengan kosong. Seperti contoh, Y sama dengan 2X tambah 3, di mana nilai C-nya adalah 3 dan itu adalah pintasan Y-nya. Mari kita lihat contoh-contoh yang berikut. Okey. Contoh yang pertama, diberi persamaan Y sama dengan 4X tolak 2. Dari sini kita dapat nilai kecerunannya ataupun nilai M sama dengan 4, manakala nilai pintasan Y-nya ataupun C adalah negatif 2. Jenis graf garis yang kita akan dapat adalah menaik. Contoh 2 pula, diberi persamaan 4Y sama dengan 16X tolak 8. Okey, nyatakan nilai M dan C bagi persamaan garis lurus di atas. Kita perlu mengubah persamaan menjadi bentuk umum Y sama dengan MX tambah C dan kita akan dapat nilai kecerunannya adalah 4 dan nilai pintasan Y-nya adalah negatif 2. Baik, seterusnya jika diberi graf. Okey, nyatakan nilai M dan persamaan bagi graf yang diberi. Daripada graf kita mendapat pintasannya adalah 5. Pintasan Y adalah 5. Nilai kecerunannya adalah negatif 1. Maka persamaan yang kita akan dapat adalah Y sama dengan negatif 1X tambah 5. Kesimpulannya di sini, cikgu dapat katakan bentuk Y sama dengan MX tambah C adalah bentuk umum. Sekiranya kita mendapat garis yang selari dengan paksi Y, maka persamaannya adalah X sama dengan H. Manakala sekiranya kita mendapat garis yang selari dengan paksi X, maka persamaannya adalah Y sama dengan H, di mana M adalah kecerunan dan C adalah pintasan Y. Maka dengan ini
Cikgu harap apa yang cikgu ajar hari ini dapat memenuhi atau memperbaiki, menambah ilmu anak-anak untuk tajuk ini. Sekian, terima kasih. Bye.